Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton di luar sana. Alhamdulillah hari ini kita dapat jalankan satu program temu bual ataupun bual bicara dengan seorang tetamu khas yang kita bawakan, iaitu Ustaz Daniel. Merupakan seorang ketua Jabatan Syariah. Kita bawakan khas dan kita punya topik hari ini adalah tentang keberkatan berniaga di bulan Ramadan. Jadi Ustaz Daniel, selamat datang saya ucapkan kepada Ustaz di kita punya studio. InsyaAllah hari ini kita akan buatlah sedikit podcast sembang-sembang santai je. Boleh sebelum tu Ustaz Daniel boleh beri satu dua kata ataupun pengenalan kepada kita punya penonton di luar sana lah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator kita pada hari ini. Lupa nak tanya nama tadi. Nama apa? Lupa. Saya pun lupa. Allahu Akbar. Maklumlah kali pertama kan. Okey, jadi saya selaku moderator hari ni nama Ahmad Zaharil. Jadi biasa kalau di program-program SAK saya akan guna nama pentas saya Bro Aril. Bro Aril. Bro Aril untuk mudahnya lah kan. Okey, Bro Aril. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkenalan diri. Ya, betul. Perkenalan diri, saya Muhammad Daniel, Muhammad Razali, Ketua Jabatan Syariah Tekun Nasional. Terima kasih banyak kepada Jabatan Latihan Keusahawanan Tekun Nasional JLKU kerana menjemput kami pada hari ini untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan topik keberkatan berniaga di bulan Ramadan. Ya, betul. Cuma biasanya kita bulan Ramadan ni kita cerita ibadah bulan Ramadan kan. Ya. Hari ini kelainan sikit lah kan, sebab nama pun Jabatan Latihan Keusahawanan ya. Betul. Kita berbincang tentang keberkatan berniaga di bulan Ramadan. Jadi sebelum kita mula, saya ucapkan terima kasih dululah kepada JLKU kerana menjemput kami, dan insya-Allah hari ini kita akan kupas topik ini, perkongsian ini, dan saya harap para penonton sekiranya mempunyai sebarang persoalan, tambahan, input-input yang boleh diberikan sepanjang perkongsian kita ini, boleh tulis di ruangan komen, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Daniel. Jadi sebelum kita mula, boleh tak saya nak minta tolong kepada semua untuk tap like, share kepada kawan-kawan, share kepada semua supaya kita punya temu bual bicara ni trending, insya-Allah. Okey, boleh komen sekiranya kalau ada persoalan, insya-Allah. Okey. Jadi tanpa membuang masa, jadi saya akan terus kepada soalan yang pertama Ustaz Ya. Alright. So soalan pertama, boleh tak Ustaz kongsikan kepada kami semualah. Alright, apakah maksud sebenar keberkatan tu kalau menurut daripada perspektif Islam itu sendiri? Silakan Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bro Aril. Untuk keberkatan, biasa kita dalam bulan Ramadan ni biasanya orang bincang tentang maksud Ramadan, tapi kebanyakan daripada kita dah tahu Ramadan maksudnya bulan yang sangat panas yang membahan dan sebagainya. Jadi hari ini kita tak nak bincang tentang maksud Ramadan. Kita nak bincang tentang maksud keberkatan. Maksud keberkatan, barakah. Apa maksud dia? Barakah ini berasal daripada kata akar bahasa Arab dia barakah, yang bermaksud tumbuh, berkembang ataupun kebaikan yang bertambah dan bermanfaat. Ziyadatul khairi wan naf'i. Satu kebaikan itu yang melebihi daripada apa yang zahir yang kita nampak. Apa yang zahir yang kita nampak. Dan dia juga bermaksud tetap ataupun berterusan. Jadi itu dari sudut bahasa barakah. Perkataan barakah ini juga sebenarnya dia ada kaitan dengan perkataan al-birkah. Al-birkah ini boleh kita terjemahkan sebagai sebuah kolam yang penuh dengan air, ataupun satu tadahan air yang sangat banyaklah, menggambarkan sumber yang sangat banyak dan mengalirnya itu secara berterusan. Itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, barakah ini bermaksud kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat tetap, bertambah dan memberi manfaat yang luas dalam kehidupan seseorang. Barakah ini kalau kita tengok Bro Aril, kita kena tengok dia dari perspektif yang pelbagai. Sebenarnya tajuk barakah ini tajuk yang sangat susah, sebab barakah itu sendiri perkara yang kita tidak boleh nilai dengan nombor. Dia bukannya kuantitatif, dia kualitatif.
tak semestinya seseorang itu dapat banyak gaji dia barakah. Tak semestinya dia dapat sikit gaji tapi dia cukup, yang cukup ini dia barakah. Kita tak boleh macam tu. Barakah ini dia berbeza-beza. Cuma kita boleh tengoklah dari sudut perspektif. Kalau barakah dari sudut masa contoh. Ada orang masa dia 2 jam sahaja bersama keluarga tapi dia gunakan masa itu dengan sebaiknya. Ada orang masa dia 24 jam tapi tidak rasa barakah dalam keluarga itu. Kan? Barakah dari sudut masa. Begitu juga barakah dari sudut ilmu. Barakah dari sudut ilmu, ada orang belajar sampai PhD, sampai habis PhD lagi post PhD dan sebagainya. Tapi dia tak memberi manfaat kepada orang lain dan ilmu itu tidak memberi manfaat kepada dia. Ada orang dia belajar SPM je. Tapi dia boleh memberikan manfaat kepada ramai orang. Itu dari perspektif ilmu. Dan yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah berkat dalam perniagaan. Apa itu keberkatan dalam perniagaan? Keberkatan dalam perniagaan itu merujuk kepada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam aktiviti perniagaan seseorang. Ia bukan sahaja bermaksud keuntungan secara zahir semata-mata tetapi kebaikan yang menyeluruh yang merangkumi untuk dia sendiri, untuk pekerja-pekerja dia, untuk anak-anak dia, untuk keluarga dia, untuk masyarakat dia. Jadi itu yang kita itulah maksud keberkatan Bro Arif. Kan, kalau boleh saya kongsikan di sini yang penting barakah ini kebaikan yang melebihi daripada zahir dia. Melebihi daripada zahir dia. Betul. Oh, okey. Faham. Jadi itu sedikit sebanyak maksud yang Ustaz Daniel kongsikan kepada kita. Jadi saya harap semua jelaslah berkaitan dengan maksud sebenar untuk keberkatan itu sendiri. Alright. Jadi Ustaz, untuk soalan kedua, okey, saya nak tanya pandangan Ustaz lah. Okey, antara keberkatan ataupun keuntungan yang mana lebih penting Ustaz? Sebab yalah kita kalau meniaga ni mesti kita nak untung kan. Tapi kalau untung tapi tak berkat pun tak boleh juga, betul kan Ustaz kan? Betul. Jadi okey, apa pandangan Ustaz yang mana lebih penting? Sebenarnya terima kasih banyak Bro Arif untuk soalan tu. Sebenarnya keuntungan dan keberkatan ini dua-dua penting. Untung pun penting, berkat pun penting. Betul. Tetapi keuntungan yang disertakan dengan keberkatan itu yang kita nak. Kan? Itu yang kita nak. Sebab apa? Sebab apa keuntungan yang dalamnya ada keberkatan kita nak? Sebab pertamanya, keuntungan yang dalamnya ada keberkatan itu dia menjamin kita satu keadaan yang tenang. Kita rasa macam lebih lapang, hati lebih tenang, hati lebih puas. Kita tengok dalam kisah Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 76 hingga 81. Kalau boleh tuan-tuan di rumah buka Quran kan. Surah Al-Qasas ayat 76 sampai 81 dia ceritakan tentang Qarun. Qarun ini seorang manusia yang Allah Taala bagi kepada dia kelebihan harta yang sangat banyak. Tetapi kunci dia punya gudang diangkat oleh orang-orang yang perkasa. Maksudnya adalah dia ada satu gudang ataupun harta ini dikunci dengan kunci yang sangat besar, menunjukkan bahawasanya dia memberikan satu security yang sangat tinggi kepada harta-harta dia. Kenapa orang bagi security yang sangat tinggi kepada suatu perkara? Sudah tentu sebab dia tak tenang. Dia nak harta dia ni, dia dah banyak harta. Kalau orang curi sikit pun mungkin tak terjejas. Tapi sebab ketidaktenangan itu menyebabkan dia kunci kena besar. Orang kena angkat kunci dia ni kan. Kalau kita lah kan, kalau dekat tekun lah, saya sendiri lah dekat tekun. Kalau handset ni tak apalah letak mana-mana pun insya-Allah dia akan sampai balik kat meja saya. Kita tak ada rasa bimbang. Kan. Bahkan dulu kalau hilang barang pun, kalau kita contoh hari tu sebelum ni ada seorang hilang jam. InsyaAllah jumpa kan jam tu. Tak perlu security kan, sebab kita rasa keadaan secure. Tapi betul. Kalau orang yang tak tenang, ada harta banyak, tak tenang, perkara-perkara ni dia mengganggu kehidupan dia seharian. Jadi tiada keberkatan dalam keuntungan itu menyebabkan hati tidak tenang. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, keberkatan ini menjamin kebaikan jangka panjang dan manfaat yang berterusan. Contoh, seorang peniaga kecil, kita lah usahawan mikro kan. Kita dekat Tekun ni ramainya usahawan mikro.
mungkin pendapatan kita pada hari tertentu ini sikit. Tetapi tuan-tuan balik rumah, makanan isteri dah sediakan, anak-anak pun study, sembahyang elok. Beli buku dengan duit yang kita bagi kepada anak tu, anak beli buku, buku tu dia ajar pula kepada kawan-kawan dia. Berterusan manfaat yang kita dapat daripada hasil yang sedikit. Itu yang kita nak. Keuntungan dalamnya ada keberkatan. Berbanding dengan mungkin orang yang dia dapat keuntungan yang besar pada hari itu, tapi perniagaan dia perniagaan yang tidak halal. Mungkin di balik rumah makanan tak ada. Anak-anak pun buat apa kita tak tahu. Menyebabkan hati dia resah. Tiada kebaikan yang berpanjangan dalam keuntungan yang diterima tanpa keberkatan. Dan yang ketiganya, mungkin boleh kasihkan 3 poin je lah. Banyak poin kan. Boleh. Untuk mengelakkan sumber rezeki yang haram dan syubhah. Kalau kita mencari keuntungan sahaja, kita akan automatik kita akan ketepikan nilai-nilai Islam. Tapi kalau kita mencari keberkatan tuan-tuan, automatik kita akan elakkan diri kita daripada memakan perkara yang syubhah. Banyak berlaku di luar sana perniagaan-perniagaan yang syubhah. Kan? Kalau boleh saya kongsikan sedikitlah perniagaan tu okey, halal, tetapi transaksi itu, contoh solat Jumaat, kan, solat Jumaat. Berniaga selepas azan kedua solat Jumaat itu adalah diharamkan. Betul. Bagi lelaki lah, kalau peniaga itu lelaki. Tapi berapa ramai peniaga lelaki yang tak pergi solat Jumaat? Sebab masa azan itulah ramai customer datang. Dia tinggal solat Jumaat, dia meniaga. Transaksi itu halal, tetapi perbuatan dia itu berdosa. Kan? Ada sedikitlah kita kata keraguan pada pendapatan itu kan. Pendapatan halal tak ada masalah, tapi perbuatan kita ada dosanya. Bila ada dosa, tuan-tuan dan puan, berkat ke tak berkat itu wallahu alam. Kita tak tahu. Kita harap berkatlah. Kan harapnya harapnya berkatlah. Betul. Dan mungkin ada satu tagline mungkin yang berlaku banyak di luar sana. Bad marketing is good marketing. Kan kita nak mempromosikan perniagaan kita. Sebab kita nak kejar keuntungan semata-mata. Betul. Kita buat marketing yang sangat-sangat buruk, yang sangat-sangat ditegah oleh Islam. Menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan, hasil tu mungkin kita dapat hasil yang banyak tetapi tiada keberkatan di dalamnya. Jadi 3 poin yang saya kongsikan. Kita tak banyak-banyak lah. Nanti ada lagi soalan-soalan lain lah. Ya, betul. Kita ada kongsikan banyak lagi soalan lain untuk kita mengupas dengan Ustaz Daniel, insya-Allah. Jadi alhamdulillah padat dengan penuh informasi, dengan penuh dengan ada contohnya. Saya harap tuan-tuan, puan-puan semua di luar sana dapat memahamilah apa yang kita cuba sampaikan, insya-Allah. Jadi untuk soalan yang ketiga, Ustaz, okey, bagaimana bulan Ramadan ini memberi impak kepada keberkatan dalam perniagaan? Okey, terima kasih Bro Aris. Soalan yang sangat baik. Bagaimana Ramadan memberi impak keberkatan dalam perniagaan? Kalau kita tengok bulan Ramadan ini, tuan-tuan, kalau kita tengoklah masyarakat kita kan, di Malaysia inilah yang saya perhati, bila masuk Ramadan, alhamdulillah di mana-mana sahaja masyarakat akan sambut dia dengan penuh kemeriahan. Masjid seminggu sebelum dah umum dah kita akan ada ni. Saya tengok di satu masjid di Selangor tu, ada seorang influencer, dia dah letak dah dekat whiteboard tu, dia akan sponsor moreh kan. Dah ada banner. Dah ada banner pun. Kita akan sambut dengan penuh meriah sebab bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Betul. Dalam kita menyambut bulan Ramadan ini tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat masyarakat kita automatik sebelum ini mungkin dia ni mungkin solat tak jaga, tapi automatik bila masuk bulan Ramadan ini dia lebih menjaga solat. Begitu je orang yang berniaga. Bulan lain mungkin niaga dia biasa-biasa je. Makanan pun kalau disedia makanan biasa-biasa je, disedia pun sarung tangan pakai tak pakai. Bila bulan Ramadan ini mungkin kerana persekitaran yang berubah ini, kerana orang menyambut Ramadan dengan penuh kemeriahan ini, dengan bila kemeriahan tu saya sebut dengan penuh macam elemen-elemen Islamik lah kan. Dengan masjidnya, dengan tadarusnya, dengan Qurannya. Mungkin bila dia tengok peniaga-peniaga lain pun buat benda-benda yang baik, dia malu untuk buat perkara yang tidak baik. Betul. Kan dulu dia sedia makanan mungkin tak pakai sarung tangan. Tapi dia tengok kedai sebelah dia tu kan mengaji.
Sebelah ni sediakan makanan dengan penuh tertib. Dia pun ikut sekali. Mhm. Jadi bulan Ramadan ini dia sekaligus meningkatkan amalan kebaikan peniaga semasa dia meniaga. Dia meningkatkan kualiti dirinya dalam dia menyediakan perniagaan dia tu. Uh, kalaulah orang yang nak pergi bazar, contoh pergi bazar Ramadan kan. Orang takkan pergi kedai yang kotor. Betul. Lebih-lebih lagi makanan itu makanan untuk berbuka. Dia pergi kedai yang bersih. Betul. Jadi peniaga ni nak tak nak dia menjaga kebersihan. Mungkinlah perkara ini tak dipandang sangat di luar bulan Ramadan. Tapi masa masuk bulan Ramadan, automatik peniaga tu dia terikut dan dia malu untuk buat perkara-perkara yang tidak elok pada perniagaan dia. Betul. Yang lain bagaimana lagi memberikan impak? Dia menekankan nilai jujur dan amanah dalam perniagaan. Yang seterusnya permintaan produk dan perkhidmatan ibadah meningkat. Yang ni yang poin yang saya rasa saya nak sentuh panjang sikit. Tuan-tuan, dalam kita menjalankan perniagaan, contoh makanan lah, kita banyak, kalau saya tengok data tu F&B banyaklah perniagaan mikro ni kan. Sebenarnya apabila kita menyediakan makanan untuk bersahur, kita pun tumpang sekali keberkatan orang yang bersahur tu. Sebab orang yang bersahur ni, kalau ikut hadis Nabi SAW, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu, kalau dalam hadis itu suhur. Suhur ni perbuatan kita bersahur. Sahur itu makanan sahur. Makanan sahur. Fa inna fis suhuri barakah. Pada perbuatan bersahur itu ada barakah. Kita kan, kalau kita nak sediakan sesuatu, contohnya anak kita exam. Kita mestilah nak sediakan yang terbaik untuk dia exam, untuk dia baca. Kita sediakan dia buku, kita sediakan alat tulis yang terbaik. Sebab kalau boleh kita nak anak kita exam dengan terbaik. Begitu juga dalam bulan Ramadan ini, kita tahu kita nak menyediakan makanan untuk orang berbuka, untuk orang bersahur. Automatik tuan-tuan, kita akan meningkatkan kualiti kita akan menjaga kita punya tata cara penyediaan makanan supaya kita dapat berkat orang yang bersahur tu juga kan. Orang sahur dapat berkat, kita pun tumpang sekaki lah. Sebab kita menjadikan makanan untuk dia. Kan. Jadi dan yang seterusnya, impak dia juga adalah mendorong kita peniaga ini untuk bersifat lebih bersyukur. Hikmah berpuasa ini, tuan-tuan dan puan-puan, antara hikmah yang paling besar berpuasa ini adalah supaya kita mengetahui betapa susahnya orang di luar sana yang tak ada makanan. Jadi apabila kita rasa kesusahan tu, automatik kita akan rasa bersyukur. Manusia ni dia tak akan rasa bersyukur kalau dia masih ada perkara itu, ada je. Contohnya kesihatan, ada je kesihatan yang baik. Tak akan rasa bersyukur. Tapi bila datang sekali rasa sakit itu, time tu baru dia tersedar betapa nikmatnya kesihatan tu. Betul. Begitu juga bila tak ada makanan, barulah kita tahu, oh macam ni rupanya orang yang lapar. Betul. Jadi secara tidak langsung impak kepada peniaga ini, dia mendorong peniaga itu rasa lebih bersyukur. Oh, hari ni hasil sikit, tak apalah. Ada orang lagi sikit daripada hasil. Betul. Ada orang tak ada makanan langsung untuk makan, tak ada hasil langsung untuk makan pada satu hari itu. Jadi itu 3 poin yang saya nak kongsikan berkenaan dengan impak bulan Ramadan ini, impak keberkatan dalam bulan Ramadan ini kepada perniagaan. Okey, saya serahkan kepada Bro Arif pula. Alright. So daripada, kalau saya tengok kalau kita lihat di setiap poin-poin yang Ustaz Daniel ketengahkan tu, betapa mudahnya lah saya perasan kalau kita pun nak kita mendapat pahala juga. Betul. Sebab apa? Contoh bila kita perniaga kan, kita menyediakan juadah dengan yang baik lah, dengan kualiti yang baik. Sebab seperti mana yang Ustaz Daniel bagi tahu tadi, kita kena buat tu seolah-olah untuk kita juga. Betul. Ustaz, So bila kita beri yang terbaik kepada kita punya pelanggan, insya-Allah kebaikan ataupun pahala tu pun InsyaAllah sampailah sikit kan, mungkin kepada kita. Betul. Kan. Dia tak adalah dalil yang kata sampai, tak adalah. Tapi sebab kita menyediakan makanan berkualiti untuk orang yang bersahur kan. Moga-moga kita dapatlah sedikit keberkatannya kan. Macam tu. InsyaAllah. Alright. So, untuk soalan yang keempat, saya nak tanyalah kepada Ustaz Daniel apakah amalan yang terbaik yang boleh peniaga-peniaga Muslim di luar sana
boleh lakukan supaya memperoleh keberkatan dalam perniagaan itu sendiri? Okey. Terima kasih Bro Arif. Apa amalan terbaik kan Betul. yang boleh kita buat supaya kita kata boleh menjemput keberkatan datang kepada kita. Uh, yang ni kita boleh tengoklah daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan keberkatan. Mungkin saya boleh kongsikan 3 kan. 3 amalan lah yang boleh kita buat, yang boleh kita try. Pertamanya jujur dan berterus terang. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyina burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhiba muhiqqat barakah bay'ihima. Apa maksud dia? Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk membuat keputusan selagi mereka belum berpisah. Kalau kita tengah nego dengan pembeli, kan, pembeli tengah nego dengan penjual, mereka ada khiyar. Ini bab khiyar dalam muamalat lah. Yang ni kita, bukan yang ni yang kita nak. Kita nak tengok ayat selepas tu, hadis selepas tu. Fa in sadaqa wa bayyina burika lahuma fi bay'ihima. Kalau mereka ini jujur, sedih kan, jujur kan. Wa bayyina dan berterus terang, maka jual beli itu ada keberkatan. Jadi kalau kita peniaga, kita jual barang yang rosak tapi kita tak jujur, maka kita kata tengok ayat selepas tu, hadis selepas tu, wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakah bai'ihima. Kalau mereka menyembunyikan kekurangan dan menipu, maka keberkatan jual beli hilang. Tuan-tuan dan puan-puan, penting untuk kita bagi peniaga ini untuk jujur. Kalau kita jual barang yang rosak, kita kena beritahu aib dia, aib barang ni kan. Contoh kita jual handset yang second hand. Kan sekarang ni banyak refurbish kan? Betul. Refurbish, tapi refurbish ni okeylah dia declare dia refurbish. Jadi kita fahamlah macam mana proses refurbish tu. Betul. Kalau kita ni beli nak jual handset second hand kepada kawan kita, saya nak jual kepada Bro Aril. Kan 2000 handset ni okey lagi. Kan cantik lagi. Padahal dia punya mungkin bateri dia kat dalam ni mungkin dah tak boleh nak detect wireless bateri charger kan, okay, mungkin. Jadi sifat berterus terang dan juga sifat jujur itu sangat penting dalam perniagaan, sebab Nabi kata kalau kita jujur ada barakah. Ada barakah. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang tu pembeli ni dia tak kisah pun barang tu sedikit, ada sedikit contohnya makanan kan, dia tak kisah pun ada sikit lah tak sedap. Tapi kalau beli tu makanan dah basi, kita tak jujur kepada dia. Kita kata makanan ni baru buat ni, baru buat pukul 5. Padahal kita buat tu pukul 8 pagi tadi. Dia balik rumah, dia makan, basi ni. Tiada keberkatan. Kita rasa macam nak marah. Tapi kalau kita, kalau peniaga dia kata ni minta maaf lah, mi goreng ini saya buat garam tadi tak cukup. Kurang garam sikit lah, kurang rasa sikit lah. Dia beli. Dia tahu dalam keadaan mi ni kurang garam ni. Balik rumah, okeylah tak apa makan. Dia rasa gembira. Walaupun makan itu tak seperti tak macam makanan yang sehari sebelumnya dia beli kan. Betul. Sebab ada kejujuran. Jadi kejujuran itu sangat penting tuan-tuan. Pembeli dan juga penjual. Bagi pembeli kadang-kadang tu dalam berniaga ni dia ada juga yang menipu pembeli kan. Tolonglah bang, saya ni kan, saya ini je duit saya yang ada. Padahal dalam bank ada lagi kan 10, 20, 100, 200 ribu kan. Betul. Pergi kedai tu kan. Pergi, tolonglah bang, tolonglah jual kat saya ni. Saya ni perlukan sangat benda ni. Itu tak jujur juga, ada juga pembeli. Tapi yang ramainya mungkin peniaga lah. Peniaga mesti jujur dan berterus terang. Yang keduanya jujur dan amanah. Tadi jujur dan berterus terang. Yang keduanya jujur dan amanah. Seperti mana hadis Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin ma'an nabi musaddiq wasyuhada. Pedagang ataupun peniaga yang jujur dan amanah akan dibangkitkan bersama para nabi. Kan? Jujur dan amanah. Tadi jujur dan berterus terang. Yang keduanya jujur dan amanah. Yang ketiganya bersedekah. Cuma bersedekah ni saya nak pergi kepada selepas-selepas ni ada kita nak sebut tentang sedekah. Ya. Sedekah. Jadi tiga amalan yang boleh kita buat. Pertamanya cakap benar, jujur dan berterus terang. Yang keduanya adalah jujur dan amanah, dan yang ketiganya kita kena selalu bersedekah. Cuma sedekah ni point ni soalan-soalan insya-Allah. Okay. Alright. Jadi itu point yang sangat saya rasa sangat padulah untuk kita semua. Jadi boleh tak saya kupas sikit lah boleh, yang pasal apa ni kejujuran tu kan. Kalau kita perasan lah
kan, dah viral bermacam-macam cerita kan, di bazar kadang tu makanan lauk tu semua yang semalam punya kan, diorang simpan peti air, diorang jual balik. Boleh tak Ustaz kupas sikit kan, dapat sikit pasal isu tu kan, sebab kat situ bila kita sebut kita kena jujur, tapi kat situ kejujuran tu tak ada. Mungkin ada sikit nasihat ke Ustaz kepada peniaga-peniaga yang buat macam tu? Okey, kita kena tengok keadaan lah, kan. Hmm. Kalau kalau itu tidak, kalau itu benda yang biasa, contohnya benda yang boleh disimpan 2 3 hari untuk dijual, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau lah yang makanan, contohnya makanan, dia jual makanan yang tidak elok kepada orang kerana dia dah simpan 2 3 hari, maka di situ kita kena tengok kepada prinsip jual beli. Barang yang dijual rosak, dia dah menyalahi salah satu daripada rukun. Rukun jual beli ni, barang tu mesti barang yang elok. Tapi bila dia jual barang yang rosak, maka pembeli ni dia ada hak untuk dia memilih, dia membatalkan urus niaga tersebut. Katakanlah peniaga pembeli nak batal, saya tak nak belilah, nak pulangkan duit saya. Peniaga tak nak pulangkan duit dia. Jadi tuan-tuan dan puan, duit yang kita dapat tu, keuntungan yang kita dapat daripada jual beli yang tidak sah ni, duit itu tidak halal bagi kita untuk kita gunakan. Tidak halal Ustaz Kan. Dia berbeza dengan kalau barang tu rosak tanpa sengaja. Yang ni dia sengaja jual barang yang rosak. Kan. Itu tidak boleh. Kalau tanpa sengaja tadi? Tanpa sengaja dia ada khiar juga. Dia ada khiar juga. Dia boleh pilih. Kan, tak ada masalah. Yang tu tak ada yang penting peniaga kena pulangkan balik juga. Itu apa, perkara yang sama dengan yang tadi. Cuma berat dia tu dia ringan sikitlah daripada yang sengaja jual barang yang rosak. Faham. Yang tu dosa dapat. Kan. Perniagaannya pun terbatal. Kan, dosa niaganya pun terbatal. Keuntungan yang dia ambil tu pun tak sah. Kan. Okay. Alright, so jelaslah kat situ Jadi untuk soalan seterusnya Ustaz, okay, yang bila Ustaz cakap tadi nak sebut pasal sedekah tu kan, memang kebetulan soalan seterusnya memang kebetulan dengan, memang kebetulan soalan seterusnya memang berkaitan dengan sedekah. Alright, so adakah sedekah dan zakat itu sendiri memainkan peranan yang sangat penting dalam menarik keberkatan itu? Okey, baik. Terima kasih banyak Bro Aril. Sedekah dan zakat. Sebelum tu saya terangkan dululah beza sedekah dan zakat. Zakat ini boleh kita takrifkan atau boleh kita definisikan sebagai satu kadar yang khusus yang diambil daripada harta yang khusus, dengan kadar sorry, saya tak tulis definisi yang lengkap dekat sini. Tapi zakat itu kita keluarkan harta tertentu daripada kita keluarkan satu nilai tertentu daripada harta tertentu dalam masa tertentu dengan syarat tertentu. Kan. Itu zakat. Zakat ini hukumnya wajib. Betul. Sedekah dia ada dua, sedekah sunat dengan sedekah wajib. Sedekah wajib itu adalah zakat. Sedekah sunat ni sedekah yang bukan zakat lah. So zakat ni dia punya penerima dia siapa, asnaf-asnaf dia yang 8. Syarat, kalau dia tak cukup syarat, kita tak payah keluarkan zakat. Kalau sedekah ini kita nak bagi kepada sesiapa pun tak apa, tak ada masalah, bukan asnaf pun tak apa. Kan. Cuma soalan tadi tu, adakah sedekah memainkan peranan dalam menarik keberkatan perniagaan? Sudah tentu ya, jawapannya iyalah kan. Kita kena faham bahawasanya tunjang keberkatan ini adalah iman dan takwa. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah ruah berkatnya daripada langit dan bumi. Tetapi mereka ini mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab yang sangat pedih disebabkan apa yang mereka kerjakan. Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf ini, Bro Aril, tunjang kepada keberkatan itu adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Jadi kalau kita keluarkan zakat, itu kerana itu adalah tanggungjawab kita, kewajipan kita. Kan, kewajipan Allah Taala kata wa aqimus solah wa atuz zakah kan. Dirikan solat, tunaikan zakat. Zakat itu satu kewajipan. Kalau sampailah, kalau cukup-cukup syaratnya lah kan. Contohnya zakat harta, kita dah simpan duit 50,000 kan. Contoh saya bagi salah satu contoh, zakat simpanan. Contohlah
Kita dah simpan dalam bank kita 50,000. How dia cukup setahun kamari. Nisab dia pun melebihi nisab yang ditetapkan oleh majlis-majlis agama. Maka wajib dikeluarkan zakat. Kewajipan. Kewajipan ini tanda kita orang beriman dan orang bertakwa. Kita tunaikan kewajipan, tanda kita orang beriman dan bertakwa. Jadi kita balik kepada ayat surah Al-A'raf tadi itu. Apabila kita melaksanakan tanggungjawab kita, melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, maka automatik insya-Allah dia akan menarik keberkatan. Jadi kita tunaikan zakat, kita menunaikan kewajipan. Insya-Allah dia akan menarik keberkatan masuk ke dalam kita punya rezeki lah, kita punya. Dan juga saya nak tambah lagi sikit lah kan. Macam mana sedekah ini dia memperbanyakkan harta kita secara tidak langsung. Kan. Kalau kita tengok, kalau kita ada contohnya 100,000, kita kena keluarkan zakat 2.5% daripada. Kalau tengok 2.5% ni 1/40 lah, 1/40 sikit kan. Betul. Tapi nak tak nak kita keluarkan juga, nak tak nak dia berkurang. Tapi Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun minal mal." Tidak akan berkurang, perbuatan sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Macam mana kita nak kaitkan hadis Nabi ni dengan realiti? Realitinya kita keluarkan 2.5%. Kalau ikut logik matematik, tinggal lagi 97.5% lah kan. Betul. Tapi Nabi kata tak akan berkurang. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita keluarkan zakat dan sedekah, apabila kita keluarkan kedua ni, sebenarnya kita memberikan duit ataupun kita memberikan harta zakat kita ini kepada mereka yang memerlukan. Asnaf-asnaf lah, fakir, miskin dan sebagainya. Kita bagi kepada fakir dan miskin. Orang fakir dan miskin ni dia buat apa dengan duit itu? Berapa biasa orang fakir dan miskin buat apa dengan duit zakat? Duit zakat. Diorang guna untuk kegunaan mereka lah, untuk makan, minum apa semualah. Dia ada simpanan ASB tak rasa? Rasanya lah. Rasa-rasa lah. Dia simpan untuk jangka masa panjang tak? Saya rasa tak ada. Tak mungkin. Orang asnaf ni yang menerima duit zakat ni biasanya dia akan habiskan terus duit tu. Dalam tempoh berapa lama dia akan diguna juga sebab dia memerlukan duit tu. Betul. Kalau kita tengok bila bertambahnya pemberian zakat kepada kita, pasal majlis agama boleh bagi zakat kepada fakir dan miskin. Fakir dan miskin ni guna untuk membeli barang-barang harian. Ekonomi berkembang. Secara tidak langsung ekonomi berkembang. Betul. Nak tambah-tambah lagi kalau kita pemilik pasaran besar, kita pemilik contohnya pasaran besar dekat Malaysia ni apa yang ada yang terkenal. Jenama A lah, pasaran A lah contoh kan. Kita keluarkan zakat kepada orang-orang ni. Orang-orang ini fakir-fakir asnaf ini, fakir dan miskin ini, dia mungkin membeli di kedai kita balik. Betul. Jadi kitaran jual beli tu, kitaran pendapatan kita tu datangnya daripada individu-individu yang membeli menggunakan hasil duit zakat kita juga. Kan? Secara tidak langsung pendapatan kita pun bertambah. Mungkin itulah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi ni, oleh hadis Nabi yang saya bacakan sebentar tadi. Cumanya satu lagi sebelum habis. Okey. Untuk seorang peniaga kan. Untuk seorang peniaga macam mana kita nak bersedekah dalam perniagaan. Tuan-tuan, saya nampak ramai orang yang bersedekah di surau. Sehingga kan viral sebelum ni satu mahat tahfiz tu selepas maghrib, selepas isyak je menerima penuh pack makanan, tapi sayangnya semuanya dah basi. Peniaga ni sebahagian daripada kita memang niat nak baik nak bersedekah, cuma tak tahu cara. Kita sedekah barang yang kita tak habis. Itu cara yang mungkin kita kena elakkan. Kalau kita nak bersedekah tuan-tuan dan puan-puan, kita asingkan terlebih dahulu awal-awal lagi. Kalau kita masak mi 5 guna apa? 5 kawah contohlah, 5 kawah. Kita asingkan separuh kawah itu untuk kita berikan siap-siap kepada orang-orang yang memerlukan. Ataupun kalau kita nak bersedekah, kita sedekahlah kat siapa-siapa saja. Kita asingkan awal-awal, kita jangan tunggu lebihan baru kita nak bagi dekat orang. Kita kena asingkan awal-awal. Tak salah nak bagi lebihan dekat orang, tak salah. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak bagi kat orang ni, kita bagi yang terbaik. Kita bagi yang terbaik. Ataupun kalau kita berniaga kuih, orang belikan lipat kat kita RM5. Kalau kita tengok
orang yang beli tu mungkin dia memerlukan karipap yang lagi banyak kan. Betul. Kita bagilah lebih 1-2 sebagai sedekah kita. Okey. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, jangan risau, tak akan berkurang harta kita dengan kita mengeluarkan zakat dan dengan kita bersedekah. Alright. Okey. Itu saja bro. Alright. So jelaslah kat situ. Ustaz, sikit Ustaz kita lari sikit sebab ada persoalan daripada TikTok. Oh, ada soalan Ada TikTok. soalan daripada TikTok. Mana saya nak tengok TikTok? Tak ada. Tak ada. Saya tengok Oh, kat okey sini. okey. Alright. So dekat sini yang ditanya oleh Azidah. Azidah. Puan Azidah lah ni. Alright. So dia tanya, betulkah zakat perlu diwar-warkan? Sedekah perlu disembunyikan? Okey, saya tak dapat nak jawab lah soalan tu, saya minta maaf. Mhm. Saya tak ada maklumat yang penuh lah. Cuma kalau kita baca dalam surah, saya lupa surah mana, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kan. Apa-apa yang Allah Taala bagi pada kita tu, kita berceritalah kepada orang supaya orang dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita ceritakan. Kalau dia bersedekah, dia nak menunjuk-nunjuk, dia menunjuk itu dengan niat dia nak menunjuk-nunjuk, maka itu satu perbuatan yang kita rasa perlu dielakkan lah. Tapi tak salah untuk kita bersedekah secara terbuka. Tak salah untuk kita bersedekah secara terbuka dengan niat supaya orang lain ikut perkara yang baik itu. Itu tidak salah. Menjadi contoh. Menjadi contoh kepada orang lain. Faham. Cuma saya exactly jawapan kepada soalan ni saya tak mampu nak jawab lah. Tak ada soalan. Kan reka-reka jawapan ni susah juga saya kan. Betul. Zaman sekarang zaman orang boleh chat GPT, orang boleh betul. kan lah. Okey. Itulah yang sedikit yang saya tahu. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi pada kita tu kita ceritakan kepada orang supaya orang ambil pengajaran. Kalau kita nak buat kebaikan, kita tunjuk tu untuk memberikan contoh sahaja. Jangan tunjuk sebab nak kata akulah orang yang terbaik. Jangan. Yang tu kita kena elakkan lah. Okey. Faham. Okey, so selesai yang tu. Alright, so seterusnya Ustaz, saya nak tanyalah. Azizah tu macam kenal tu. Staff ke bukan eh? Ya, lama ni saya kurang pasti lah. Okey. Tak apa. Okey. Alright, so untuk soalan seterusnya, bagaimana peniaga boleh mengelakkan unsur riba, penipuan dan ketidakjujuran dalam perniagaan mereka? Okey. Terima kasih Bro Arif. Soalan dia berkenaan dengan mengelakkan unsur riba, penipuan, ketidakjujuran dalam perniagaan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, sebagai seorang peniaga, penting bagi kita untuk belajar ilmu syariah. Dengan kita belajar ilmu syariah saja, baru kita dapat kenal apa itu riba. Kadang-kadang dulu ada orang kata kita keluar duit daripada bank, kan bank charge RM1 kan? Betul. Riba tu. Kita pun riba lah kan. Tak bagi kita keluarkan duit kat bank, dekat kita keluarkan kat kaunter, tunggu lama. Kan? Ada tu kata keuntungan yang berlipat kali ganda itu riba kan. Dulu kita rasa macam ya, tetapi bila kita belajar rupanya bukanlah riba. Kan? Kalau itu harganya dan sekiranya harga itu dipersetujui oleh penjual dan pembeli, tak ada masalah. Walaupun ianya berlipat kali ganda. Cuma adalah sedikit ihsan dalam kita menetapkan harga. Saya ambil saya kongsikan beberapa cara lah untuk kita mengelakkan unsur riba dan penipuan. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, wajib kita mendalami ilmu muamalat sebagai seorang peniaga. Kita ambil daripada apa yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi tahu kepada peniaga-peniaga di pasar. Dia kata apa? Sayyidina Umar kata apa? La bai'i fi suqina illa man tafaqqahu fid din wa illa akala riba sya'a am aba. Jangan ada yang berniaga di pasar kami melainkan dia adalah orang yang faqih tentang agama. Faqih ni tak semestinya dia menjadi mujtahid. Dia tak macam tu. Sekurang-kurangnya dia belajar tentang apa yang dia nak berniaga. Belajar tentang perkara-perkara berkaitan dengan muamalat, apa yang dia nak berniaga. Sebab apa? Sayyidina Umar kata kalau dia tak memahami, pasti dia akan terjebak dengan riba, sama ada dia sedar ataupun dia tidak sedar. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kaedah dalam fiqh ni yang disebut sebagai ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa-apa perkara yang tidak sempurna kewajipan tanpanya, maka perkara tersebut itu adalah wajib. Contohnya, kita nak solat. Kita kena pakai pakaian, kita nak solat, kita kena berwuduk. Wuduk ni apa? Betul. Hukum dia? Wajib. Wuduk ni sunat.
Sunat wuduk. Tapi kalau kita nak solat, syarat sah solat kena ada wuduk. Wuduk itu menjadi wajib. Kita tak perlu berwuduk setiap masa. Tapi kalau kita berwuduk setiap masa, kita ambil sunat lah. Sunat. Kan? Tapi kalau kita nak solat, salah satu syarat sah solat adalah berwuduk. Berwuduk itu menjadi wajib. Itu maksud kaedah tadi. Sesuatu perkara, sesuatu kewajipan yang tidak sempurna melainkan dengannya, maka perkara tersebut adalah wajib. Nak berniaga, contohnya seseorang, dia nak berniaga emas, tuan-tuan. Ramai sekarang ni berniaga emas kan. Tapi dia tidak pernah belajar tentang ilmu muamalat, tentang bai' saraf, tentang ilmu berkenaan riba. Dan dia buat transaksi riba sebab dia tak tahu. Berdosa, tuan-tuan. Walaupun saya tak tahu, dia bukan masalah tak tahu. Kenapa tak belajar? Sekarang ni ilmu di hujung jari. Betul. Kan, nak berniaga perkara-perkara item ribawi. Emas ini item ribawi. Kan. Tapi kita tak nak belajar tentang riba, tak boleh. Kita kena belajar. Seorang peniaga dia kena belajar, dia wajib belajar tentang muamalat ni. Kalau orang tanya saya, kalau dia berniaga boleh tak saya sekurang-kurangnya kita belajar unsur-unsur yang haram dalam Islam. Itu pun kalau kita tak mampu nak belajar semualah. Saya tak adalah nak kata kita belajar fiqh muamalat daripada A sampai Z, tak ada. Cukuplah kita belajar tentang apa itu riba, macam mana perniagaan boleh menjadi riba, macam mana dan sebagainya. Dan yang keduanya, cara untuk mengelakkan unsur riba, penipuan dan ketidakjujuran ini yang boleh kita buat adalah menerapkan kontrak-kontrak perniagaan yang sah, yang sahih, yang patuh syariah. Kalau kita nak jual beli, contoh kita nak jual beli emas kan, nak jual beli emas, kita kena tahu bai' saraf. So emas ini mata wang. Kalau jual beli biasa tu bai' musawamah ni yang kita kan kalau kita beli barang-barang, kita jual longgok kan, ataupun kita jual dekat pasar, kita beli barang, kita tak perlu mendedahkan. Ada orang kata, kalau kau jual barang dalam Islam ni kena dedahkan kos dan juga keuntungan. Tak perlu. Sebab yang dedahkan kos dan keuntungan ini kita namakan sebagai bai' murabahah. Kalau yang jenis yang tak dedahkan kos keuntungan ini, kita boleh kata bai' musawamah. Bukan bai' musawamah. Dia ada jenis-jenis jual beli yang sangat banyak dalam fiqh muamalat ini. Yang penting kita belajarlah salah satu ataupun beberapa jenis jual beli yang ada kaitan dengan perniagaan kita. Lagi, kita ambil tahu ciri-ciri perniagaan yang dilarang. Contohnya jual beli ke atas jual beli ke atas jual beli saudaranya. Kan kita punya ada customer A, dia dah beli barang tu. Dia dah beli barang tu dengan harga RM50. Tiba-tiba kita datang, kita kata jual kat saya lah, saya beli RM60. Oh, macam bid pula macam bid pula kan. Padahal bid tu kalau dalam fiqh muamalat dia bai' muzayadah. Tapi ini bukan bid. Dia dah beli. Nak bayar. Sebelum bayar tu kan dah setuju ni nak bayar. Tiba-tiba ada jual aku lah, aku RM60 nak beli. Oh, dia bayar lebih. Tiba-tiba pula ini saya tak jadilah jual kat awak ni macam-macam alasan. Tak boleh, tuan-tuan. Jangan amalkan perkara-perkara tersebut. Yang ni banyaklah berlaku. Contoh yang isu-isu saya minta maaf sebutlah kan, tempahan hotel. Kadang-kadang tu hotel tu dah bayar dah. Travel agent ni dah bayar dah hotel kepada pemilik hotel, dah bayar lengkap. Resit dah dapat, tiba-tiba tak ada bilik. Sebab apa? Sebab orang yang ada orang tawarkan harga yang lagi tinggi. Padahal ini adalah jual beli. Ini bukannya perniagaan lelong. Betul. Kalau lelong tu tak ada masalah lah. Kita lebih harga sebelum kita berjual beli. Kan? Itu namanya bai' muzayadah. Contoh juga tuan-tuan dan puan-puan, banyak berlaku sekarang ni tuan-tuan yang jual online ni kena hati-hati. Contohnya bai'an najash. Bai'an najash ni adalah fake bidder ataupun ghost bidder, ataupun kita buat marketing yang menipu. Ataupun kita jual barang, kita upah kawan-kawan kita ni, ini aku dah beli kan, suruh komen, bagus dah barang ni. Review yang fake review. Ini bai'an najash. Kenapa? Kerana kita nak supaya orang lain beli bila melihat komen-komen yang palsu ini. Ini adalah satu bentuk jual beli yang dilarang. Ataupun yang banyak juga orang buat bai'al ma'dum. Ma'dum ni barang yang tak ada. Jual beli barang yang tak ada. Nak raya kan. Kita ni jenis nak raya nak pakailah sikitlah baju style, seluar style, kasut style kan. Kita pergi kat kedai kasut, saya nak kasut yang ini. Kasut tu dah tak ada sebenarnya. Tapi orang peniaga ni kata, tak apa. Bayar dulu hari ni, kita akan bagi seminggu lagi datang barang tu ada. Nanti kita order.
Nampak macam pre-order dalam Islam tak ada masalah, bayar salam. Masalahnya kasut ni memang tak ada. Memang tak ada. Dia ada kan. Dia ada-adakan. Stok memang dah tak ada dah. Dia bayar macam mana pun dah tak ada orang nak jahit dah kasut yang jenis tu. Ini bayar al-ma'dum. Bayar ma'dum ni dilarang. Jual beli barang yang tak ada. Ataupun satu lagi yang glamour dalam musim-musim raya ni, tuan-tuan, musim puasa ni, bisnes tukar duit. Tukar duit. Kan ada kan tukar duit raya kan? Betul dah. Dia tukar 1,000 tapi kita kena bayar RM1,050. Kan? RM1,050. Kita kena define. Kita kena tentukan, tuan-tuan. Kalaulah orang yang buat tu, dia orang tengah sahaja, RM50 okeylah dia ambil sebagai wakalah. Sebagai dia charge agency lah. Kita bayar dia sebagai upah dia. Kan? Kerana dia tolong mungkin ambil duit kita tu, pergi dekat bank, tukar, lepas tu bagi balik kan. Itu tak ada masalah lah. Itu wakal. Tapi kalau duit yang 1,000 tu, yang RM1 yang dah ada dengan dia tu, duit dia, dia kata kalau you nak 1,000 ni, saya boleh bagi tapi you kena bayar RM1,050. Ini dah jadi riba al-fadhal. Dia dah jadi riba. Sebab apa? Sebab pertukaran dua barang ribawi. Mata wang ini ribawi kan. Mata wang ni duit ni dia barang ribawi. Dah lah dia sama illah. Dia sama jenis pula tu. Duit RM tukar dengan RM. Sama jenis, sama illah. Kita tukar dengan beza dia punya jumlah. Maka kita dah buat satu larangan yang dilarang dalam Islam. Kita buat riba al-fadhal. Tak boleh. Pertukaran macam ni tak boleh. Jadi orang yang bisnes tukar duit, dia kena hati-hati. Kalau dia tukar, dia orang tengah saja tak ada masalah. Dia ambil charge wakalah. Tapi kalau duit tu duit dia, dia tidak boleh buat pertukaran macam tu. Tak boleh ada charge lah maksudnya. Tak boleh. Tak boleh. Kalau duit dia sendiri. Duit dia sendiri. Jelas. 1,000 kena tukar 1,000 juga. Macam tu. Faham. Jadi itu sajalah, panjanglah pula yang okey. Alright. So saya pun ada tengok juga komen-komen dekat TikTok, Facebook. Okey. Alhamdulillah semua feedback yang menarik lah. Diorang cakap penerangan mantap Ustaz. Alhamdulillah, semoga apa kita punya perkongsian ni dapat difahami oleh tuan-tuan semualah. Alright, jadi untuk soalan seterusnya Ustaz, bagi peniaga yang mempunyai hutang ataupun pembiayaan, okey, adakah dengan bayaran balik mereka tu boleh memberikan keberkatan dalam perniagaan mereka? Okey, soalan yang sangat baiklah. Tekun bayaran balik ni tak boleh pisah lah. Betul. Soalan yang sangat baik. Cumanya dalam Islam lah, kalau kita nak jujur lah, dalam Islam kan, bagi peniaga yang ada hutang pembiayaan, adakah hutang tu boleh bayaran balik hutang tu, bayar hutang ni boleh memberikan keberkatan dalam perniagaan? Tuan-tuan, bayar balik hutang sudah tentu akan ada keberkatannya kan? Sebab hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang meminjam barang orang dengan niat untuk membayarnya kembali, maka Allah akan menolongnya melunaskan hutangnya. Tapi barang siapa yang mengambil dengan niat tak nak bayar, Allah akan membinasakannya. Kan? Ini satu hadis riwayat Bukhari yang kita kena ambil maklum. Sebagai peniaga, kita faham. Kita mungkin pendapatan kita satu hari itu RM100, RM200. Mungkin ada yang RM50 sahaja laku. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, antara perkara yang kita kena buat adalah menunaikan kewajipan kita membayar hutang. Asingkanlah kan pendapatan kita setiap hari itu 50 sen, RM1, asingkanlah, tak kisahlah berapa. Supaya pada akhir bulan kita ada sejumlah wang untuk bayar balik pinjaman kita ataupun membayar pembiayaan kita. Kan? Kalau pinjaman saya guna perkataan bayar balik lah. Kalau pembiayaan kita kena kata bayaran. Kan? Jadi kita kena amanah dengan hutang yang telah kita buat. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, apabila kita ada sifat bertangguh, kadang-kadang itulah yang menjadi punca Allah Taala nak guna mungkin inilah yang menjadi punca mungkin kenapa rezeki kita sempit. Mungkinlah. Kita tak tahu. Kita bukannya wakil Allah untuk kata kan, nak kata Allah tak, kita bukan wakil Allah, tak. Tapi kalau kita teliti balik, mungkin kerana kita susahkan urusan orang, mungkin kerana itu urusan kita susah. Betul. Kan, wallahu alam. Cubalah untuk kita mempermudahkan. Cubalah untuk bayar balik. Sebab apa? Sebab kalau kita ada usaha untuk bayar balik, hadis Nabi ini kata,
Hadis Nabi yang saya bacakan tadi kata Allah Ta'ala akan bantu. Allah Ta'ala bantu kita ni tuan-tuan dan puan dengan cara yang kita tak jangka-jangka pun. Betul. Saya ada satu cerita peniaga yang tahun lepas lah kan. Beberapa tahun lepas saya tengok satu peniaga tu. Dia buat makanan, sedia makanan. Saya tak tahu kuah mi apa, mi Bandung ke wallahualam. Tumpah dalam kereta kancil dia. Allah. Kan? Sebelum dia berniaga tu. Mhm. Kalau ikutkan sehari punya penyediaan tu kan. Ya. Tak berniaga lah dia pada hari tu. Betul. Tetapi Masya Allah dengan kejadian tu Allah Ta'ala hantar bantuan-bantuan kepada dia. Orang derma, orang bagi duit kan. Allah Ta'ala bagi rezeki yang lain. Mungkin di situ adalah amalan-amalan yang kita yang kita tak tahu kan. Dan kita kena ingat satu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Hadis Nabi juga kan. Matlul ghani zulm. Orang yang kaya tetapi sengaja melambat-lambatkan bayaran hutang, maka dia tergolong dalam golongan orang yang zalim. Allah. Ini satu peringatan kepada kita kan. Orang yang kaya ni bukanlah kaya macam kita T20 sekarang ni, tak ada. Kaya ni kalau dia ada lebihan lah. Kalau dia ada lebihan duit dan dia sengaja melambatkan bayaran hutang dia tu, dia sengaja tak nak bayar, maka dia adalah orang yang zalim. Okay. Itu dua sajalah yang boleh kan. Kan nanti kalau kita nak cerita lagi hadiah-hadiah ni banyaklah peringatan Allah tentang hutang ni. Dalam Quran pun dalam surah Al-Baqarah ayat 281 kalau saya tak silap. Satu page tu ayat yang paling panjang dalam Quran tentang hutang sahaja. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu falyaktub bainakum katibun. Panjang ayat tu tentang hutang saja. Satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan kepada kita yang berhutang. Tapi kalau kita tak mampu bayar macam mana? Bincanglah dengan orang-orang yang kita pinjam tu kan. Saya tak mampu bayar lagi. Janganlah kita tak mampu bayar kan. Kita tak bayar tapi raya sehari 2 pasang baju kan. Hari pertama 2 pasang, hari kedua 2 pasang. Betul. Tak eloklah. Orang yang kita pinjam tu pula raya tu Dia pula tak ada baju pula. tak ada baju, kan? pakai baju raya 3 tahun lepas. Kan. Okay. Allah Akbar. Itu Okey. saja. Right. So, untuk kesimpulannya lah adalah hutang tekun kena bayar balik. Macam saya pernah cakap lah di program-program SAK sebelum ni kan. Apa yang pentingnya adalah bayaran balik daripada tuan-tuan dan perempuan lah. Sebab apa? Daripada bayaran balik tuan-tuan tu, kita akan salurkan kepada usahawan yang lain pula yang memerlukan. Jadi apabila kitaran tu dapat dilakukan dengan baik, insya-Allah tak ada masalah lah dari segi kewangan, insya-Allah. Alright. Jadi Ustaz, untuk soalan seterusnya, okey, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh peniaga Muslim sepanjang bulan Ramadan kali ini? Dan boleh Ustaz share sikit bagaimana cara mengatasinya tu? Okey, terima kasih banyak Bro Ari. Saya ingatkan kita nak sikit-sikit soalan akhir lah, tak ada lah. Dah lambat Satu lagi. Satu lagi. Ke nak terus soalan akhir? Tak, saya ikutlah kan. Boleh. Kan takutlah lambat Satu tu, lagi. takut tak sempat nak masak pula. Boleh satu. Okey. Kita ada satu lagi. Okey, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Muslim, oleh peniaga Muslim sepanjang bulan Ramadan dan bagaimana cara atasnya? Saya wallahualam, saya tak adalah seorang peniaga kan. Cuma bolehlah kita kongsi sikit lah tips kan. Pertamanya, cabaran tu pertamanya menyeimbangkan perniagaan kita. Perniagaan ni ibadat, perniagaan ibadat. Tapi kita ada ibadat khusus dalam bulan Ramadan. Cabaran untuk kita seimbangkan macam mana? Kan? Pertamanya tuan-tuan dan puan, rancang jadual. Kena rancang jadual kerja dan ibadah. Kalau bolehlah kita ambillah satu contoh, kan satu jenama kurma tu kan. Kalau kita perasan dia jual bila? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dia iklan dia kita dengar sebulan Ramadan je. Masa bulan Ramadan. Bulan lain tu dia tak jual ke kan? Macam mana kan? Sebenarnya kalau kita tengok mungkin hasil dia tu dia dah rancang dah siap-siap. Bulan ni dia berniaga, bulan ni dia tak berniaga. Ada beberapa masa dia berniaga, dia rancang jadual dia. Kan? Mungkin itulah wallahualam, kita tak tahu. Ada satu peniaga di bandar Desa Tasik tu kan. Dia berniaga nasi ayam. Sebenarnya dia kata pak cik ni jual ni sahaja jelah. Kan sekadar nak buat belanja harian je makan. Dia duit banyak, dia banyak duit. Wallahualam lah dia nak riak ke apa, wallahualam lah. Tapi tak apalah, dia kata nasi ayam ni jual habis lah. Dah tak adalah nak jual banyak kan, sebab kita tak nak kerja untung. Tapi yang saya respect apa, dia kata hari Jumaat pakcik tutup. Kan hari Jumaat tutup sebab fokus ibadah. Fokus ibadah.
Jadi rancang tuan-tuan. Kita kena rancang bulan puasa ni. Kalau boleh rancang jadual. Mungkin kita tak dapat nak pergi tarawih setiap hari. Tapi janganlah setiap hari kita tak pergi tarawih. Kan? Kan? Rancanglah, rancang. Waktu-waktu peak tu mungkin kita dah ready dah. Kalau rancang sebelum nak kata peniaga ni rancang sebelum Ramadan tu macam tak kena juga sebab dia meniaga pada bulan Ramadan. Betul. Tapi kita pilih kan, kita pilih. Kalau boleh malam 10 malam terakhir tu kita mungkin pendekkan waktu perniagaan kita dan sebagainya. Kita pulun lah awal-awal ni, kita pulun lah awal-awal ni. 11 hingga 20 tu kita macam slow sikit. 10 malam terakhir tu kita lagi slow supaya kita boleh fokus. Kita kena rancang jadual. Dan kita kena agihkan tugas kan, agihkan tugas. Dan kalau boleh yang kalau ada proses automasi pun kalau automasi ni kalau kita boleh serahkan kerja kepada mesin, kita serahkan kepada mesin. Kita boleh serahkan kepada sistem, kita serahkan kepada mesin. Kita serahkan kepada sistem. Salah sebut tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok mungkin itu satulah yang saya boleh share. Kita mungkin dah kesutukan masa kan. Betul. Kita pun memang kesutukan sedikit masa lah. Jadi saya terus kepada soalan yang terakhir lah Ustaz. Okey. Alright. Saya nak minta lah kan Ustaz boleh share kan kalau ada apa doa ataupun amalan yang boleh peniaga-peniaga Muslim di luar sana buat untuk mendapatkan rezeki yang berkat lah. Okey, kita tengok doa ataupun amalan yang boleh diamalkan oleh peniaga lah. Kan doa. Mungkin dalam hidup kita seharian ni doa tu perkara senjata mukmin. Kita tak tahu setiap hari kita keluar daripada rumah Allah Ta'ala tulis rezeki apa untuk kita. Yang penting kita usaha. Lepas kita usaha, kita doa lah. Kan? Kita tawakal, kita doa kepada Allah. Pertamanya tuan-tuan dan puan, doa kita mohon rezeki yang halal dan cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kafini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal berbanding perkara yang haram, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu daripada bergantung selain daripadamu. Dalam doa ni tuan-tuan dan puan, kita mohon kepada Allah cukupkan kepada kita perkara yang halal, rezeki yang halal daripada rezeki yang haram. Rezeki yang halal ni luas sebenarnya. Kalau kita bilang perkara yang haram sikit, tapi kalau kita tengok jual perkara yang haram lagi mudah. Kan? Itu cabaran untuk kita. Kita kena minta daripada Allah supaya cukupkan kita dengan perkara-perkara yang halal je. Dan wa aghnini bifadlika amman siwak, dan kayakanlah aku dengan kurniaanmu berbanding dengan perlu minta-minta selain daripadamu. Kadang-kadang orang satu tahap dia kena merayu dengan orang. Sampai satu tahap dia kena ikut orang punya selera kan, dan dia tinggalkan perbuatan yang baik sebab dia ikut selera orang. Kita kena doa supaya kita tak terjebak macam tu. Cukuplah kelebihan yang Allah Taala bagi. Cukuplah kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang keduanya tuan-tuan dan puan, yang mungkin doa yang boleh kita amalkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon daripadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik yang halal, dan amalan yang diterima. Dan juga tuan-tuan dan puan, ini amalan yang saya rasa paling mudah untuk kita buat. Yang tadi tu doa kalau tak hafal tak apa, baca bahasa Melayu pun tak apa. Yang ni yang insya-Allah semua orang hafal. Ini semua orang hafal. Iaitu beristighfar. Astaghfirullahalazim. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kalau tuan-tuan dan puan ada Quran, buka surah Nuh ayat 10 hingga 12. Allah Taala bagi tahu, Allah Taala berfirman dalam Quran tu, Allah Taala ceritakan macam mana Nuh ini berkata kepada kaumnya. Ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mohonlah pengampunan, beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Mohonlah taubat daripada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Sesungguhnya jika kamu buat macam tu, jika kamu beristighfar, Nabi Nuh kata, Allah akan menurunkan hujan yang lebat ke atas kamu
dan dia akan menambahkan rezeki kamu dengan harta dan anak-anak serta mengadakan kepada kamu kebun-kebun dan juga mengadakan kepada kamu sungai-sungai. Dalam dalam ayat ini Nabi Nuh bagi tahu kepada kaumnya, istighfarlah, mohonlah keampunan daripada Allah, kerana jika buat tu Allah Taala akan bagi kita rahmat daripada langit dan bumi. Allah Taala bagi kita rezeki, Allah Taala bagi kita macam-macam. Maka istighfar itu satu senjata yang sangat-sangat mudah untuk kita buat. Tetapi senjata itu sangat-sangat berkesan. Kan, satu amalan yang sangat mudah. Senjata macam pelik pula. Satu amalan yang sangat mudah dan membawa banyak sangat kebaikan. Beristighfarlah. Kan, sentiasalah beristighfar. Mudah aja. Tengah-tengah goreng mi kat kedai. Saya ni nak makan mi ke? Mi kan? Dari tadi mi tu. Okay. Tengah-tengah goreng mi pun boleh istighfar, tuan-tuan. Tengah-tengah kita boleh beristighfar. Istighfarlah, kan. Ini satu amalan yang paling mudah. Dan amalan ini insya-Allah menjemput rezeki. InsyaAllah. Okay, wallahu taala alam. Itu saja yang boleh saya kongsilah. Okey. Alhamdulillah. So segala persoalan-persoalan tu dapat dijawab dengan baiklah oleh Ustaz Daniel, dan saya harap semua info-info, ilmu-ilmu yang Ustaz Daniel sampaikan, saya harap semua dapat fahamilah insya-Allah. Jadi sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Daniel kerana sudi meluangkan masa bersama kita, dan alhamdulillah cantik pula timing kita kan. Okay. Kita buat podcast pada hari ini berkaitan keberkatan di bulan Ramadan kan. Jadi bulan ni bulan Ramadan, alhamdulillah timing tu sangat cantik. Sebelum tu Ustaz ada satu dua kata terakhir sebelum kita tutup kita punya podcast hari ni. Mungkin kepada para peniaga, selamat berniaga. Jadikanlah perniagaan itu ibadah, kerana kalau kita jadikan perniagaan tu semata-mata untuk kita, tempat kita cari duit, kita akan lupa kepada Allah. Jadikanlah perniagaan itu ibadah, kan. Syukurlah terhadap apa rezeki yang Allah Taala beri kepada kita. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Najm ayat 48, wa annahu wa aghna wa aqna. Dialah Allah yang memberikan kepada kita kekayaan dan kecukupan. Tuan-tuan mungkin tak kaya. Macam tak baguslah belajar. Kita mungkin tak kaya, tapi kita cukup. Ini janji Allah. Kita kejarlah keberkatan di bulan Ramadan ini. Kita buatlah amalan yang soleh. Kita buatlah amalan-amalan yang boleh membawa kepada kita kebaikan. Kerana Allah Ta'ala janji kepada kita, Allah Ta'ala akan beri kepada kita kecukupan insya-Allah. InsyaAllah. Alright, jadi untuk penutup bicara, saya ingin mengucapkan selamat berpuasalah kepada tuan-tuan perempuan semua yang di luar sana. Semoga bulan Ramadan kali ini akan memberi satu manfaat dan juga titik perubahan kepada diri kita insya-Allah. Jadi saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.